Okey, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dengar perkataan wajibul khunnah? Apa itu wajibul khunnah? Wajib apa? Okey. Wajibul khunnah itu kita tahu maksudnya wajib. Semua tahu wajib ni kita mesti buat. Khunnah ni apa tuan-tuan dan puan sekalian? Khunnah ini adalah dengung. Jadi ada beberapa perkataan yang mana kita jumpa perkataan tersebut wajib untuk kita dengungkan bacaan. Syarat dengung wajibul khunnah ni dalam topik wajibul khunnah hanya ada 2 huruf sahaja. Okey, yang pertama adalah huruf nun bertanda syaddah dan yang kedua adalah huruf mim bertanda syaddah. Apabila kita bertemu huruf nun bertanda syaddah dan mim bertanda syaddah, yang wajib kita buat adalah kita kena dengungkan bacaan kita dan kedudukan dengung tersebut adalah di kawasan hidung. Kawasan hidung. Bila mana kita ada rasa getaran sedikit pada hidung, maka kita kena pastikan bahawa getaran tersebut adalah getaran dengung. Contoh jom kita baca sama-sama. Inna anzalna. Okey, cuba kita tengok. Ustazah kata tadi, dengung ini berlaku apabila huruf nun ataupun huruf mim yang bertanda syaddah. Jadi dekat sini kita lihat adanya huruf nun yang bertanda syaddah. Bila mana ada huruf nun bertanda syaddah, apa yang perlu kita buat? Kita kena dengungkan bacaan kita, kita kena dengungkan suara kita supaya capai kepada tahap dengung yang sebenar. Bacaannya seperti ini. Inna anzalna. Inna. Okey, pastikan bila mana kita dengung ada sedikit getaran di bahagian hidung. Bila mana ada getaran di bahagian hidung, maka itulah cara dengung yang sempurna. Bila mana kita rasa ada getaran, bila mana kita ada sedikit tekanan di bahagian hidung kita, maka itulah cara dengung yang sebetulnya.